Cik dah pernah pergi kebun Tok Wan ke? Dah pernah pergi kebun Tok Wan? Ni laju. Oh lah. Itu lebih tak? Pegang jap. Kena pin belakang ni. Dah. Ila pun naik, bah? Betul. Lepas tu Ila hampir nangis sebab Ila takut. Bah, cuba. Boleh kan? Cuba bagi dia patut, bah. Betul ke? Tak. Tak ada makanan. Ui, mata dia berkelip dengan laju. Rambut dia tengok. Pendek lah kambing. Ya, abah. Abang cakap dia patut tajam. Umi ya? Kapibara. Mana? Comel lah yang oren tu. Tu yang Tengok tu, orang tu kontot. panggil dia datang sini. Kontot ketot. Ah, Macam acik. Kontot ketot. macam Acik waktu kecil. Comelnya kontot ketot. Oh, dia nak main. Ni, nya. Best cik. Tengok tanduk dia pun kecil. Tanduk belum naik lagi. Comelnya. Gigit pula. Gigit pula. Ah tu, Mi nak selfie. Ni, tengok ni. Dia nak Boleh tanduk. pegang, nak pegang. Pegang. Dia seronok kalau kita main tanduk dia. Comel. Dia pegang. Tu, Pegang tu. tanduk dia. Dia takut. Tak apa. Jadi kalau kita pegang tanduk dia kan, nanti dia akan macam tu. Weh, tengok tu. Cute. Dia pegang nanti dia angkat. Tu. Nak Apa nak takut? Comel macam ni pun nak takut. Kan yang mak. Dia gigit sebab tu. Bersin. Dah. Oh, dia tak turun dah. Bye. Ya, Baik Macam ni budak nak- manja. Sebenarnya pun. satu nak pakai. Okey. Macam mana pakai kan? Umi pakai kan? Tak boleh. Tidur ke? Nak. Nah, ni. Kecil ni. Tak tahu buta. Kecil ketot. Berani ya, Ida. Acik takut. Tidur. Apa ada tadi? Dalam ni. Amin. Boleh masuk dia kata. Unta. Ada unta. Alhamdulillah. Dia nyanyi lah, dia joget. Sudah tua, giginya tinggal dua. Terus berak. Nak jom. Eh, Nak jom. Lala. Buang ni. Nak jom. dia rasa ke apa? Lala. Burung kakak tua. Tipu je. Tipu je. Tak bercakap, Acik kata tipu je, tak bercakap pun. Tangan. Patahkan. Suan. Makan roti. Yang ni angsa. Apa? Roti ke? Ke rumput? Bila rumput banyak lagi. Tak bagi pun. Dia kena habiskan lah. Penting. Kesian dia pressure. Dia orang kata mata dia lebih besar daripada otak. Otak dia. Kenapa cik? Dia buat apa? Ini dia orang boleh naik tau, tak ada.
Kaki dia kuat. Dilarang menghulur jari. Ni tak makan ni. Abah suruh bagi dia makan kambing. Habis rotinya dia. Yang tu, acik tu, kecilnya. Ni, comel. Lah, tak rumput tadi. Tak, lidah dia. Tengok lidah dia warna apa. Mana apa? Purple dengan pink. Dia ada. Ada? Dia ada. Comel. Belah sini agak tak panas. Lah. Lihat ni takut-takut. Aku takut. Comel lah. Nak bagi kat anak dia yang kecomel tu. Ya Habibi, ya Habibi. Hai. Dia tak makan. Comelnya. Dia makan. Sebab dia baby lagi. Dia baby lagi. Kutip lah. Hei, berebut. Tak pandai makan lagi ke? Comel lah nak pegang ni. Dia anak ni. Nah. Tak makan ni. Nah. Dia ni lari. Dia kan baby lagi. Dia nak main. Nak. Akila tak bagi try makan unta ke? Try bagi makan unta. Dia berak. Sana tu. Ni. Dia pun kata santai betul tu, kat Malaysia sejuk. Kalau kat pasir panas kan. Dia balas. Dia cakap Kan? dia. Dekat negara asal panas kan. Kat Malaysia sejuk kan. Kenapa dia luka-luka? Orang cakap jaga ke? Tak ada orang jaga dia. Sian dia. Bagi dia makan, Sian dia sian lah betul. dia. Ni kencing unta kan orang dah buat ubat. Orang dah buat ubat kat sana. Ada makanan dah. Tak ada. Comelnya. Tak ada ni, tepi je. Nak makan. Tu Abah pegang. Baik kan. Abah nak masuk Arnab. Nama? Jom. Ni, kedai ni. Mak Umi. Tu budak tu nak masuk. Oh, semua datang kat akak. Tak. Peganglah, tak takut dah. Terakam pun terhilang pula. Ni comel ni. Kalau jom. Siapa dah serabut dah dengar. Comel kan? Macam kucing. Acik macam Warna dia kucing, lagi cik. rare Macam tak? kucing. Kucing ni macam kucing. Warna dia lagi rare. Ni. Ni Tu pegang. Pulang kat ni. Cik angkat. Kakak cuba angkat. Okey. Nenek awaan. Bila rakam. Angkat yang lain, angkat yang lain. Dia lembut dia. Bulu dia lembut. Akak suka yang ni. Macam kucing. Kan? Yang ni kasar. Ni lembut. Kasar. Wan. Dia nak makan lah. Nak angkat? Pegang macam ni. Macam ni. Dia baik je. Ni pun makan lah. Oh, biar dia. Sabar. Cuba Acik angkat Tangan dulu. Abah. 1, 2, 3. Cuba try angkat dia. Macam angkat kucing. Macam angkat anak kucing. Malas. Malas ke takut. Tak, anak ni.
lagi lah. Enggak, letak elok. Jangan balik. Astaghfirullahalazim. Ni viral ni kalau letak kat ini. Lah suara dia banyak. Ni suara dia lah. Allah kata memang betul. Yang kuala dia 6. Sian dia. Suara paling buruk. Merajuk terus. Kita kata. Abang nak pegang dia tak nak. Dia kata dah lah. Dah lah. Kutuk aku je dia kata. Bukan kutuk. Kan Allah yang bagi tahu. Ayub pada merajuk. Kan Allah yang bagi tahu. Alah la la la. Makan telinga sendiri. Okey, kita dah balik. Ada anak Sebelum sampai tahu hilang, kita